أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini adalah siri yang ketujuh, tadabbur keindahan kalimah Al-Quran yang kita manfaatkan daripada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Kita berada pada topik keindahan kalimah al-jin di dalam Al-Quran. Jadi kalau ikutkan dalam buku ni saya masukkan ataupun saya senaraikan 5 kalimah yang berakar kata daripada jim, nun, nun ataupun merujuk kepada asal kata kalimah jin dan juga beberapa kalimah yang lain, di antaranya kalimah janin, kalimah jannah, kalimah majnun dan seumpamanya. Jadi fokus kita pada kali ini ialah merujuk kepada kalimah janin. Boleh rujuk pada buku masing-masing pada muka surat 6. Jadi pada poin yang kedua ini ialah kalimah yang berakar kata daripada jim, nun, nun yang terdapat pada surah An-Najm pada ayat 32, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ith antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Pada ayat ni, kalau kita uh, mungkin ada orang yang perasan dan mungkin ada juga tak berapa nak perasan. Tapi kalau biasa yang dah belajar bahasa Arab mungkin dia akan perasan lah, iaitu tengok pada kalimah ajinnatun. Okay. Mungkin kalimah ni kita jarang dengar, tetapi kalau kita tengok pada maksud dia, cuba tengok Wa is antum ajinnatun, dan semasa kamu berupa anak yang sedang ni berupa anak. Okey, kalau ikut terjemahan dia terjemah anak dekat sini. Dan anak yang dimaksudkan kat sini ialah dengan lafaz yang selalu kita guna juga di dalam bahasa Melayu, iaitu merujuk kepada makna janin. Okey, macam mana kita nak tahu benda ni? Okey, baik, saya kena jelaskan perkara ni sebab kalimah ajinnatun dalam ayat ni dia datang dalam bentuk plural ataupun dalam bahasa kita panggil kata jamak. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni sebut wa ith antum. Kalimah antum ni ialah merujuk kepada kamu semua. Merujuk kepada ramai, bukan seorang. Jadi dalam bahasa Arab dia akan gunakan lafaz yang spesifik. Kalau untuk seorang, dia akan guna dalam bentuk kata tunggal dia, iaitu janin. Okey. Kalaulah disebut dengan lafaz janin macam ni, saya kira semua orang nampak lah perkataan tu dalam ayat ni. Tapi bila kita tidak mempelajari bahasa Arab dengan mendalam, mungkin kita tak perasan. Jadi inilah sebabnya kenapa saya kongsikan tadabbur kalimah Quran ni, supaya kita dapat faedah bersama. Baik. Jadi kalimah ajinnatun ini merupakan kata jamak ataupun plural daripada kata janin. Janin ni apa dia? Bahasa Melayu pun kita sebut janin jugalah. Maksudnya perkataan janin yang kita guna dalam bahasa Melayu itu diambil daripada perkataan Arab. Daripada perkataan itulah yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, baik. Perhatikan pada ruangan tadabbur yang telah saya kongsikan. Lafaz ajinnah pada ayat ini merupakan kalimah jamak dari kalimah janin yang saya kongsikan tadi itulah. Ia variasi kalimah dari akar kata yang sama, iaitu jim, nun, nun. Maksudnya daripada kalimah janin, jim, nun, ya, nun tu terdapatnya kalimah kata akar dia jim, nun dan juga nun yang bermaksud
anak yang berada dalam perut ibu ataupun rahim ibu. Jadi itulah yang dimaksudkan pada ayat ni. Wa iz antum ajinnatun. Cuma kalimah ajinnatun tu dia datang dalam bentuk plural, dalam bentuk kata jamak. Tapi kalau disebut dalam bentuk kata tunggal, disebut janin lah. Okay. Jadi pada ayat ini, ajinnatun bermaksud sesuatu yang masih tertutup dan belum kelihatan bentuknya. Okey, inilah yang kita fahami pada pelajaran sebelum ini, iaitu kalimah yang kita sedang belajar ataupun sedang tadabbur sekarang ni ialah kalimah-kalimah yang berakar kata daripada jim, nun, nun. Yang mana semua kalimah yang berakar kata daripada jim, nun, nun. Contohnya kalimah jin, jannah, janin, majnun, jan. Semuanya itu ialah merujuk kepada sesuatu yang tersembunyi daripada pandangan. Termasuklah pada kalimah ajinnah ataupun janin ini merujuk kepada sesuatu yang masih tertutup dan belum kelihatan bentuknya. Sebab apa? Sebab berada di dalam rahim ibu. Okey, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, ayat ini menjelaskan tentang janin manusia masih dalam keadaan tersembunyi dalam rahim ibu. Ia masih belum dibentuk sepenuhnya, masih lagi dalam keadaan rapuh dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Walaupun sekarang ni dengan teknologi yang macam-macam teknologi yang canggih, boleh scan, boleh tengok apa jantina anak dan sebagainya. Tetapi kita masih tidak ada kuasa untuk mengubah. Cuba kita renung hayati seketika bagaimana pembentukan wajah, macam mana dari sudut susun atur bentuk tubuh ataupun seumpamanya, ataupun dari sudut dia punya warna kulit pun kita tidak boleh menentukan. Semua itu rahsia Allah. Semua itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak mempunyai kuasa sendiri untuk hidup. Semua berasal dari rahmat dan kehendak Allah. Jadi sebenarnya kalau kita cuba kaji dan renungi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang perbahasan ini, mungkin salah satu ayat yang agak sesuai untuk dikongsikan sebagai satu renungan mendalam, kita boleh rujuk dalam surah Az-Zumar ayat 6. Nanti rajin-rajin pergi buka Quran, tengok surah Az-Zumar ayat 6. Ada cerita tentang apa? Tentang janin ini berada di dalam tiga kegelapan. Allah Ta'ala sebut fi zulumatin thalath. Apakah tiga kegelapan itu? Para ulama tafsir menjelaskan yang mana tiga kegelapan itu adalah kegelapan perut ibu. Ni yang di bahagian paling luar lah. Kemudian yang kedua, kegelapan rahim ibu. Kemudian yang paling dalam iaitu kegelapan yang kita panggil apa ya? Yang selaput pada janin tu, kita panggil placenta, kalau orang sebut uri dan sebagainya itu. Jadi tiga kegelapan tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran secara spesifik. Tujuannya apa? Kenapa agak-agak Allah Ta'ala sebut perkara itu? Sudah pasti ada hikmahnya kalau kita cuba renung. Di sinilah yang kita akan sedar bahawa bagaimana Allah Ta'ala ni menunjukkan bukan sahaja kekuasaan dia, tetapi penjagaan dan perlindungan Allah Ta'ala kepada kita ni berlapis-lapis. Bukan selapis, tiga lapis. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak menyedarkan kita, mengingatkan kita bahawa kita ni makhluk yang lemah, yang perlukan kepada penjagaan, yang perlukan kepada perlindungan. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan Allah
Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita betapa kita ni perlukan kepada pergantungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi secara ringkasnya, refleksi daripada tadabbur lafaz jinnah ataupun janin di sini, kita semua dahulunya janin yang rapuh, lemah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tapi kenapa ada di kalangan manusia yang sombong, masih lagi degil, enggan untuk menuruti perintah Allah dan Rasulnya? Dan semua kejayaan kita pada hari ini adalah lanjutan daripada nikmat dan penjagaan Allah. Sedar atau tidak perkara itu? Jadi sama-sama kita tanya pada diri kita, adakah kita bersyukur dengan nikmat ini atau kita sering lupa? Sebagai muhasabah diri kita, kan? Kita sama-sama renung, ambil masa cuba fikir, kan? Di saat kita belum diberikan nama apa-apa, kita berada dalam rahim ibu ni, kan, mungkin mak ayah kita masih lagi mencari-cari nama apalah nak letak, kan. Di saat itu kita sudah dijaga oleh Allah, kita sudah dilindungi oleh Allah di dalam tiga kegelapan, fi zulumatin thalath. Kegelapan perut ibu, kegelapan rahim ibu, kegelapan selaput janin. Tapi mengapa kini, waktu ini, kita ragu-ragu terhadap penjagaan Allah, ragu-ragu terhadap takdir ketetapan Allah? Mari sama-sama kita renungi, mudah-mudahan dengan penyebutan lafaz ajinnah ataupun janin ini dapat menyedarkan diri kita, dapat mengingatkan diri kita siapa kita, dan sambil itu juga kita sedar bahawa betapa kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Wallahu a'lam bissawab.